Murid-murid sekalian, terima kasih cikgu ucapkan kerana masih sudi bersama cikgu sehingga ke saat ini. Cikgu harap kamu dapat mempelajari sesuatu daripada pembelajaran kita pada hari ini. Nampaknya, pembelajaran kita akan berakhir sebentar nanti. Sebelum pelajaran kita berakhir, apa kata cikgu ingin uji kamu untuk seketika? Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini? Ya, betul. Hari ini kita telah mempelajari dua perkara, iaitu kata nama dan juga kata pinjaman. Oleh itu, cikgu ingin menguji sejauh manakah pemahaman kamu terhadap pelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu mengemukakan beberapa soalan, apalah salahnya jika kita imbas kembali apakah kata nama dan juga apakah kata pinjaman? Baiklah murid-murid, kata nama ialah perkataan yang digunakan untuk menamakan orang, tempat, benda, haiwan atau konsep secara umum atau secara khusus. Kata nama juga berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap atau unsur lain dalam sesebuah kalimat. Manakala, kata pinjaman pula merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa asing dan digunakan dalam bahasa Melayu dan diserap menjadi sebahagian daripada perbendaharaan kata bahasa Melayu. Kata pinjaman biasanya diambil daripada bahasa Sanskrit, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Baiklah murid-murid, setelah kita mengetahui maksud kata nama dan juga kata pinjaman, cikgu ingin meminta 3 orang murid untuk menyatakan kata nama dan kata pinjaman yang telah kamu pelajari sebentar tadi. Cikgu memberi masa kepada kamu untuk kamu cari kata nama dan juga kata pinjaman. Ya, cikgu rasa pelajar kita telah dapat mencari beberapa kata nama, terutamanya kata nama am dan juga kata nama khas daripada pembelajaran kita sebentar tadi. Antara contohnya yang dapat kita perolehi daripada pembelajaran sebentar tadi ialah mat tempeh, iaitu kata nama khas. Manakala rumah dan bulan juga merupakan kata nama, tetapi ini merupakan kata nama am. Murid juga telah dapat mencari kata nama ataupun kata pinjaman ini, terutama sekali kata pinjaman yang diambil daripada bahasa Inggeris, misalnya motorcar. Manakala kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit ialah hutang. Hospital juga merupakan kata pinjaman, iaitu kata pinjaman bahasa Inggeris. Nampaknya murid-murid kita memang pandai mencari kata nama dan juga kata pinjaman. Syabas dan tahniah cikgu ucapkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, cikgu juga ingin mendengar rumusan daripada pelajar kita. Jadi, cikgu minta seorang pelajar untuk membuat rumusan secara keseluruhan berkenaan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kata nama dan kata pinjaman. Cikgu beri masa kepada kamu untuk mencari rumusan tersebut. Baiklah, cikgu rasa kamu semua telah dapat mencari rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap kamu dapat manfaatkan ilmu yang telah kamu perolehi pada hari ini
dan menjadikan subjek bahasa Melayu sebagai sesuatu yang kamu minati. Oleh itu, cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.